pertama sekali nak ucapkan selamat datang untuk mentor kita Mr. Singh and Miss Kenny ke center baru kita. Terima kasih saya ucapkan kepada upline saya Chu Hao Ling dan juga Mr. Ku dan Pinky lagi Mr. Tan. Selamat pagi semua ya. Saya ni orang baru ni, tok ready kapur-kapur. Mari aling royak awak naik kereta lah main kecek. Tak ada apalah saya ni. Tak apalah saya sharing lah sikit-sikit deh. Saya ni nama Kak Ing lah. Saya start masuk Elken ni baru saja. Supaya kita belakang-belakang duduk sini deh. Sebab apa saya join Elken? Sebab mula-mula ayah saya kena diagnose cancer. 2 kanser lah. Dek, rasa hok pernah mari tu rajin dengar dah cerita kisah ayah saya ni dek. Tapi tak apalah saya share sekali lagi lah. Takut untuk orang baru dek. Lepas tu ayah saya diagnose kena kanser prostat dengan kanser usus lah. Tahap 4 ya. 2 sekali. Ya, 2 sekali. Lepas tu doktor royak kena buat kemoterapi dek. Jadi saya pusing jugalah. Ayah saya tu usia nak dekat 80 dah. Dek, jadi kita pusing lah anak ni dek. Nak bunyi kemo tu kita takut dah dek. Semua pak kita duduk sini takut belangko dek kemo dek. Sebab kita tahu side effect dia tu berat dah. Lurus rambut, tak boleh makan, loyo, ada belangko lah, tak boleh tidur ke apa. Jadi saya pun diperkenalkan oleh Pinky dengan hydrogen inhaler. Ya awak labur lah untuk ayah awak guna dek. Kita anak-anak pun mikir-mikir lah. Ayah kita sore lah dek. Kalau kita tak tolong ayah kita, lagu mana ayah kita nanti esok-esok sakit ke apa kita juga dek. Hak susah dek. Lepas tu labur lah beli hydrogen inhaler. Sebelum ayah pergi buat kemo tu, papa kita pun buya ayah seduh hydrogen inhaler kat rumah lah. 2 jel buya ayah seduh dek. Lepas tu buat air hydrogen buya ayah minum. Bersedia untuk pergi buat kemo ni. Sampai ke hari hok buat kemo tu pergi macam biasa lah. Ayah pun masuk buat. Tengok dia okey aja deh. Boleh makan, boleh tidur, boleh pergi mari lagi. Mak royaknya dia boleh drive kereta lagi tu. Orang tak sangka dia tu orang cancer survivor, lepas tu buat kemo. 2-3 kali tu kan dia kita pun boleh lagi bawa kereta. Sampai ke saya dia royak. Awak ni kau kena kanser. Buat kemo lagi. Tak percaya berlaku. Paling penting semua doktor kata miracle sebab rambut tak gugur. Ya, semua doktor pun pelik lah. Apa ayah awak ni kan rambut tak gugur, boleh makan, boleh tidur, rambut dia tu tak gugur lah. Sihat. Doktor pun pelik lah. Dek, lepas tu habis 12 kali tu ayah saya. Dia habis 12 kali nak royak kemo tu dek. Kadang kita dengar orang kan sekelak jalan pun tak boleh pergi dah dek buat kemo dek. Tapi ayah saya muncul habis 12 kali. Jadi sekar dia. Tapi tak royaknya ayah saya baru meninggal lah. Boleh 1 tahun Tapi ni. boleh bertahan setahun lah. Ya, bertahan setahun. Dengan tak seksa. Tak seksa, dia tak sakit. Saya ada jumpa saya sore tu dia mak dia kena kanser usus stage 4 juga deh. Tapi dia mak dia tu sakit sampai kena cocok morfin nak tahu. Iya. Tapi ayah saya tak pernah. Saya pernah tanya dia, ayah sakit ke? Dok, ya tak sakit pun ayah. Tengok tu hebat kau dok hydrogen kita deh. Tu lepas tu kan saya guna testimoni ayah saya ni untuk sambung buat hydrogen ni. Ayah saya meninggal tu dia tinggal apa? Tinggal hydrogen ke saya, inhaler tu. Bukan tinggal harta. Bukan tinggal harta. Tinggal hydrogen inhaler sebutir saya. Jadi saya pun gunalah hydrogen inhaler tu pergi bantu lebih ramai orang lagi. Niat kita nak tolong orang betul supaya piknik royak tadi. Niat kita nak tolong orang ramai, orang kat sana, kat luar kan. Hak sakit dek. Tapi kalau kita royak kita boleh tolong, memang pahala kita besar. Betul. Dek, sebab saya kita tolong orang kapur kan rezeki tu mari melimpah-limpah nak royak. Dengan berkat royak ayah kita jugalah. Dek. Lepas tu suri rumah cuma royak boleh berapa? Suri rumah biasa. Saya buatnya bukannya buat full time pun.
ada anak lagi, ada tok laki lagi, anak sekolah lagi, kapal lagi deh. Tapi muncul tengok hari kejutan. ini tak pernah kerja deh. Tak pernah kerja pun. Mari buat elken, boleh tengok tu. Acuk tunjuk mula-mula tak pandai boleh 2,000. Mula-mula ni lah kecil bulan dulu. pertama. Bulan pertama kita tak pandai lagi, boleh lah 2,000 rasa. Jual 2 butir ni. 2 butir ni boleh 2,000. Tak apa dah 2,000 deh. Kita buat saja-saja gitu deh, boleh 2,000. Okey, bulan kedua. Bulan kedua. Hak ni. Allah, 15,000. Kecuk. Rasa usia sampai ni tak ajeng lagi boleh gaji tahun ni. Kalau bukan kerana kita join elke kan, bila nak rasa lagu ni dek. Siapa nak beri kita gaji ni? Terus dapat satu tiket pergi Chongqing. Boleh. Dapat tiket pergi Chongqing. Saya fight tu bukan apa. Anak tino saya yang mi fight lah saya nak pergi Chongqing kita ni demi anak kan. Bersungguh tuku rumah ni. Pergi cari PT ni, cari orang ni. Tapi berjaya juga dapat tiket Chongqing kita yang. Inhaler seputih bukan boleh? Inhaler seputih? Free inhaler pulak sebutir. Tengok tak tambah lagi situ. Berapa dah dek? Oh lah suka. Tak terhingga lah kita orang biasa-biasa kan. Boleh gaji Tak tahun laki tu, kejut kan? ke tak? Tengok macam. Tak laki kejut sampai duk dia. Tak nak takut. Bukan dia pun tak ajeng rasa gaji gitu. Dah susah lah ni. Ni. Jual 4 butir. Wah. Boleh gaji tahun ni. Wah. 9,000 mak lebih nak cari mana? Acu kita tanya orang luar sana hijau. Nak lama mana boleh taruh ni. Marilah kita pakat-pakat buat elke belaka deh. So buat lagi jalan. Tu ya lah saya deh. Okay, thank you.